Okay guys, hari kedua kita nak meneruskan kita punya proses membuat trek enduro Sungai Buaya pada hari Sabtu ni. So daripada sana motor akan datang, dia akan lalu sini. Di sini main dalam ni lah. So kita kena buat trek, kita kena tebas pakai mesin rumput bagi nampak laluan dia sikit-sikit. So tengok nanti terpasang tali dan sebagainya. So apa pun korang kena stay tune, nantikan event ni. Kita teruskan buat trek. Guys, motor akan datang dari sana. Dia akan cross jalan raya ni. So akan masuk dalam semak ni, terus corner kiri sana. So kita kena tebas semak-semak ni Let's go. Okay guys, alhamdulillah kat sini kita dah tebas. Ni tempat jualan. Kat sini laluan rider lah. Daripada sana dia akan jump ke sini, cross jalan. Kat sini tadi kita dah tebas-tebas. Ni nanti kita tebas lagi sikit-sikit supaya diorang selesa untuk meneruskan perlumbaan. Lalu sini nak berlongkang ni, nanti kita buat dia punya jambatan ke apa, tengok macam mana. Betul, terus sana corner kiri, dia akan terus pergi sana. Dan ada laluan-laluan lagi lah kat sana nanti. So sekarang ni Angah tengah tebas rumput untuk bagi sekejap mata memandang lah. Okay, jom kita kasih jadi. Siap kan? Ini aku nak tunjuk ni. So kita enjin aku tengah on lah. Okay, enjin tengah on. Aku pakai tusuk ni. Tusuk apa? Posisi? 300. 300, okay. Starting? Ni tu. Stop watch aku. Stop watch. Kau kena ada whistle. Okay. Whistle lah. Kau berlakon pandai ke Okay, jom kita teruskan kita punya penebasan untuk membuat starting dan finishing kat area sini. Nantikan Enduro Sungai Buaya. Okay, kawasan permulaan dan penamat kita dah potong kasih cantik. Jalan masuk situ pun dah cantik apa semua. So sekarang kita nak buat tempat kawasan parking untuk rider-rider nak taruh kereta, nak taruh kemah dan sebagainya. So sebelum kita potong, kita tengok dulu kawasan ni guys. Semak Samon dah siap potong, nanti kita belanja lagi. Tengok ada seri tak ada seri. Jom teruskan kasih jadi. So kawasan ni amat mencabar sebab dia punya semak Samon tu tinggi. Memang memakan masa sikit. Harap-harap dapat diselesaikan dan tak ada binatang-binatang yang membahayakan kita orang lah. Pokok-pokok ni kita kena tebas guys Kalau tak nanti mata mesin rumput tu putus. Kena pokok-pokok apa senuduk ni kan. Patutnya kalau macam ni kita kena pakai mata besi tau. Tapi mata besi tu bahaya takut patah ke apa kan, kena kaki. Pernah tengok video kaki putus tau. Pakai mata pisau bahaya. Jadi kita ambil jalan yang terbaik, pakai mata tali je. Tukar-tukar lah. Putus-putus tak apalah, jangan kaki yang putus. Tali putus kita boleh tukar. Kalau kaki putus, mana nak tukar guys? Jom. Apa jadi-jadi. Teruskan. The next day. Hari ni kita nak teruskan kita punya pembikinan trek. So apa yang kita nak buat hari ni, kita nak browning pelepah-pelepah sawit mana yang rendah-rendah tu supaya kepala rider tak sangkut. Jom kita teruskan. Kat sini dah cantik, kita dah browning tadi. Nampak line clear. Kita teruskan ke depan lagi, jom. Baru potong 340 pelepah dah tak boleh tahan. Apa punya organizer ni? 300. Apa punya organizer ni? Dengan kena gigit kerengga berkali dah. Organizer mesti kena kerja keras, kerja kuat. Kau jangan nak ambil untung je. Kau jangan ambil untung je, kerja tak nak. Gaji pun tak ada. Gaji tak ada. Aduh. Sian lah okay. Okay, jom kita teruskan perjuangan. Kasih jadi. Tenang, tenang. Relax. Apa saja. Sampai patah-patah sudu. Dia punya kebuluh. Baru potong pelepah sawit. Aduh. Asli kau pusing mana balik? The next day. Okay, hari seterusnya kita nak buat trek marking. Sementara ada waktu lagi ni, InsyaAllah kita akan siapkan pada hari ni juga. Nanti kita pasang arrow kat mana checkpoint dia, InsyaAllah. Sekarang ni proses pemasangan tali untuk jadikan satu lita yang penuh dengan cabaran
batu-batu tersorok dalam semak. Nasib apa yang terlanggar berguling, bangun. Ini bukan kata menguji kita punya keberanian je. Menguji kita punya kebegikan pun ya. Siapa begik buka dalam semak ni kan minyak. Tak tahu ada batu dalam semak ke berguling. Settle. Mana tali satu? Ni. Tali kita disponsor oleh GV. So korang boleh tengok, ini cabaran trek Sungai Buaya berbatu-batu. Last year komando kan. Komando kat mana? Komando tu dekat Gamuda. Oh. Komando. Komando. Trek komando. Ini tak ada. Ni cuba kau bayangkan dengan racing dalam semak ada besar ni. Tak ke hospital kau. Paling dekat, kalau ada insurans KPJ. Kalau tak ada insurans, selayang atau bersih buluh. Tahan sikit. Ini trek. Baru enduro. Ini pokok kera. Pokok kera. Periuk kera. Periuk kera pun ada. Macam kat luar negara ni. Lawa pun. Tengok pokok ni. Okey, salah satu cabaran trek Sungai Buaya. Lagi satu Allah. Ni, tengok ni, banjir ni. Ini baru best, baru trek. Banjir, musim hujan. Angkat kan? Tadi. Trek yang bakal Daripada batu. Oh ya. Cuba sebelum dia rebak ke bawah kita gerak. Ni air mata air. Air mata air guys. Dia keluar dari batu. Tengok dia keluar dari batu. Buih-buih tu. Angkat. Ni starting kita banjir. Boleh jadi jet ski lah besok starting jet ski. Tengok dia konak daripada sana. Makan tinggi. Apa yang berani buka minyak, power. Okay, sekarang ni kita tengah potong tali. Kita nak gantung buat marking dekat trek-trek ni lah. Jom ambil tali mana sikit kau ikat dulu pangkal dekat sungai tadi. Cepat ngah. Slow buat kerja. Ni antara laluan-laluan dia Duduk ke? Jom teruskan. Proses pemasangan tali ataupun marking track supaya rider tak tersesat, confident nak pulas minyak, meneruskan perlumbaan. Yo. Habisan stok tali. Tengah buka kata kan. Kasih cantas. Tak baik kan terpotong dada orang tu. Ketiak dia. Dia sukat kan. Dah berjahit tak kawan. Ni kalau bawa 4x4 lepas keluar kan. Dah ada tepi tu. Okay, arrow seterusnya kita nak marking box ke atas Okay. Jom teruskan kita punya track. Banyak lagi baru 3%. Ada 97% lagi. Kita nak pasang ataupun marking track. Alamak, ada satu situ.
Pula tengok guling. Mana? Okey, Jun. Oh, atas bukit sana. Kita akan turun sikit bukit ni. Ni agak mencabar juga Tanah keras, berlumut, licin. So ada arrow sini. Jangan tak perasan nak arrow. Hati-hati sikit. Trek licin. Oh, pandai dia. Kalau dia start, jatuh. Bawa sikit ngah, bawa sikit boleh ngah? Tu boleh. Okey, beratas turun bawah. Matikan. Tarik habis. Tutup ada tutup. Okey, ni antara kita ni cabaran untuk menyiapkan trek Kita terpaksa laluan trek. Kita buatkan trek. Awal mati orang tadi. Dengan motor kelas kaki. Okey, ngam. Jom, teruskan. Wili. Berlumba. Cak Willy. Brother. Tolong brother lah. Siap brother. Mengah dia. Ambil belah kiri ni, ambil belah kiri. Tengok kiri kanan. Boleh tu. Otai. Okey, jom teruskan. Mana? Ni, pokok tu. Tutup. Pokok ni tutup. Okey. Masuk arrow ke bawah. Oh, siap besar rokok lagi. Hantar. Okey. Siap berasap lagi. Dia boleh ikut dalam tu. Dia rendah je. Okay, sekarang ni hujan renyai-renyai. Cabaran untuk kita menyiapkan trek. Jom.
kerja marking ataupun buat tanda supaya rider tidak sesat dan selesa berlumba yakin untuk memulas minyak tanpa ragu-ragu. Okey, tip top. Jom, teruskan. Orang tak ya? Okey. Ni pergi sungai? Marking arrow je lah. Bila pergi sungai ya? Tu depan bawah tu. Okey, jom kita menuju ke sungai. Nah, barang. Ambil barang. Okey guys, sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan yang kita tarah hari tu supaya motor akan cross naik ke atas dan dia akan turun ke bawah sana. Jadi hujan lebat pada malam tadi sampai pagi tadi hujan lebat. Jadi air ada nampak tinggi sikit. Tak tahulah besok macam mana keadaan semasa. Rider-rider lepas ke tak lepas. Kemungkinan kat sini akan stuck lah. Rider akan ada yang sangkut, ada yang tolak, ada ikut tepi. Tak tahu lah, sini besok berjahanam lah tempat ni. Tapi apa pun itulah cabaran dia. Enduro Sungai Buaya. Jom.